Kapsul oren yang ibu anda selalu panggil minyak ikan Atas sebab kenapa aku tak promote minyak ikan? Betul kata $10. daripada sisa kepala, sisik dan kulit ikan. Kalau dengar baik-baik $10 cakap, kalau buat minyak ikan ni macam buah kolaksa. Tapi kolaksa tak apalah sedap. Tak buah hanyak. Ada daun kesum, bunga kantan, wangi. Tapi ni hanyak oi. Buah pula pewangi tiruan. Tu pandai claim, oh yang ni natural. Campur bahan sintetik, tak mana natural nanti. Kalau ni apa dah tahu kan, minyak ikan diperbuat daripada mana? Itu point space dollar. Point aku pula, pasal apa aku tak pernah promote minyak ikan. Walaupun study mengatakan minyak ikan ada sifat anti radang, dapat kurangkan risiko darah beku, bagus untuk jantung. Semua ni bukan setakat sembang kosong. Ada kajian, set meta-analysis dan systemic review. So benda tu betul. Tapi yang membuatkan aku menjauhi minyak ikan, satu benda aja, merkuri. Ya korang, minyak ikan banyak yang tercemar dengan merkuri. Aku tak mau sebut mana-mana brand, terutamanya brand minyak ikan yang tak ada label IFOS. IFOS tu stand for International Fish Oil Standards. Ni macam satu badan lah untuk mengatakan minyak ikan tu bebas daripada merkuri dari segi keselamatan dan juga kualiti minyak ikan. Ni penting. Aku ni cakap pandai ke cakap minyak ikan tu tercemar dengan merkuri? Aku kalau cakap ada kajian. Hang go to report FSA, Food Standard Authority. Ni dia buat kajian pasal merkuri dalam minyak ikan suplemen. Walaupun ni tahun lama, 2005 punya kajian, at least kita sedang. Nak makan ni boleh, tak ada masalah. Cari yang ada label IFOS. Kita sembang pasal merkuri kot. Minyak ikan ni tinggi radang, tapi tiba-tiba ada merkuri. Merkuri bukan setakat radang dalam badan. Hanam buah pinggang saraf habis. Dan ada study juga mengatakan merkuri ni bukan banyak dekat bahagian lemak-lemak ikan, tapi banyak dekat isi ikan. Sekarang nak bagi ikan pun tak selamat dah. Kita lah pergi buang sisa toksik dekat laut. Merkuri dia kita tu kilang. Kita proses bahan kimia, lepas tu sisa toksik buang masuk laut. Dalam laut merkuri bertukar menjadi metil merkuri. Ikan kecil makan algi yang ada metil merkuri. Ikan besar makan ikan kecil. Kita pula kita tangkap ikan besar, buat ikan bakar. Sedapnya. Merkuri masuk dalam darah kita. Kan? Kadang-kadang itulah tak semua benda kita boleh kontrol. Selagi kita boleh elak, kita elak. Sakit sihat semua datang daripada Allah Ta'ala. Apa yang penting kita buat? Usaha dulu. Okey?